Penyanyi tempatan Shaza dinobatkan sebagai juara Berani Lakon, sebuah pertandingan pencarian bakat lakonan baru yang disiarkan di saluran Mediacorp Suria. Shaza berjaya mengatasi 5 finalis lain selepas berjaya menampilkan persembahan penuh penghayatan di peringkat akhir pertandingan itu malam semalam. Beginilah reaksi Shaza sejurus diumumkan sebagai juara Berani Lakon, sebuah pertandingan pencarian bakat lakonan baru yang mencungkil potensi pelakon-pelakon muda tempatan. Sepanjang 9 minggu pertandingan, sekitar 30 peserta dari pelbagai latar belakang diuji dengan cabaran lakonan penuh kejutan dan elemen luar jangkaan diinspirasikan daripada konsep berani nyanyi. Bagi Sharifah Aminah Abdul Sharif atau Shaza, kemenangan ini cukup manis, lebih-lebih lagi apabila bahasa Melayu bukan bahasa pertama beliau. Namun ia bukan penghalang untuk beliau menyerlah dan membuktikan kebolehan sebagai seorang pelakon serba boleh. Cabaran yang terbesar untuk saya sepanjang pertandingan ini is probably trying to be lebih fasih dalam bahasa Melayu saya. Tapi saya dengar daripada Najib and the other crew that it has improved sikit. Dalam satu pusingan, Shaza berlakon bersama pelakon Aryati Taib Papar mempamerkan konflik dalaman penuh air mata dan kemarahan yang meninggalkan kesan mendalam. Sememangnya bakat-bakat di Singapura memang tidak boleh dinafikan, dari segi apa saja platformnya, nyanyian atau lakonan. Jadi di sini saya rasa ia akan menjadi amat-amat menarik untuk saya di Singapura untuk menonton dan menjadi juri untuk melihat personality yang tidak mempunyai latar belakang lakonan. Selain itu, Shaza turut terlibat dalam sebuah sketsa lakonan bersama Sharifah Amani, satu persembahan yang sekali lagi menyentuh hati para juri. Apa yang penting bagi saya adalah dedication, kasih sayang dan komitmen kepada naskah, kesenian dan diri sendiri. You're doing what you love. Persoalannya kini, adakah Shaza akan meneruskan perjalanan ini dan bergiat aktif dalam bidang lakonan secara profesional? Kalau ada offers untuk saya untuk cuba berlakon di luar experience ni pun, I will happily try and do my best at it. Yeah. Kesemua episod Berani Lakon boleh ditonton di MeWatch dan YouTube Mediacorp Entertainment.